Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga ya. Jadi ini adalah satu daripada dua live yang akan saya buat berhubung dengan PRN Johor malam ni. So, ini adalah kenyataan ringkas disusuli dengan satu analisa awal yang akan bersiaran pada pukul 3 pagi. Mungkin saya awal sikit lah. Jadi awak yang tidur lewat boleh tunggu. Dan ianya dijangka bersiaran di YouTube Regi Jesse Ritauddin pada 3.30 pagi. Jadi pastikan anda bersama saya sebab saya kena buat analisa lengkap. Untuk live ini, apa yang saya nak sampaikan ialah saya hanya membuat dua jangkaan. Iaitu pertama, peratus yang keluar mengundi di Johor akan lebih tinggi sedikit berbanding dengan PRN 2022. Ianya tepat. Dan nombor dua, Perikatan Nasional akan kalah teruk dan malam semalam saya membuat live. Awak boleh rujuk di YouTube Regi Jesse Ritauddin. Saya memberitahu PAS dan Perikatan Nasional akan dapat telur ayam kosong. Dia akan bungkus terus ikat tepi. Kedua-dua jangkaan atau ramalan ini tepat. Okey. Jadi saya rasa saya satu-satunya yang telah membuat ramalan ini. Dan dari lama dulu saya sudah menasihati PAS ubah cara kerana awak menuju kehancuran. Okay? So, sudah terbukti. Jadi sekarang saya galakkan awak sementara menunggu analisa pertama saya pada pukul 3 pagi atau 3.30 pagi, untuk pergi ke YouTube Regi Jesse Ritauddin dan rujuk apa yang saya beri tahu dalam live semalam. Live dia pendek, ya, berkenaan ramalan saya berhubung PAS PN. Telur ayam, mengapa saya kata telur ayam? Ada benda-benda yang pedih yang saya sampaikan. Di sini saya cuma nak kata PRN Johor ni secara dasarnya telah menunjukkan, bukan hanya menunjukkan, telah membuktikan, nombor satu, gelombang hijau yang diwar-warkan kononnya orang Melayu Islam ni nak berpusu-pusu dan meningkat menyokong PAS ini tidak wujud. Okey, dah lama tidak wujud. Malah, dan ini yang kedua, PRN Johor ni telah membuktikan, ya, menerusi lebih 2 juta pengundi dia, bahawa sebenarnya PAS sudah makin ditolak oleh Melayu Islam. Ini mungkin pedih nak dengar, ya, oleh pentaksub PAS. Contohnya, sekarang pun pentaksub dah masuk, Faris Evolution. Awak tengok komen dia. 2022 pun menang BN, memang kubu kuat BN kot. Okey. Itu saya hormati alasan atau pendapat itu, tapi sebenarnya itu alasan yang merapu. Bukan saya kutuk kamu, tidak. Tetapi secara dasarnya Laskar Cyber PAS ini, sama ada diupah ke tidak saya tak tahu, atau sukarelawan ke apa tak tahu, sedang memainkan naratif itu memang kubu kuat barisan. Itu adalah kenyataan paling bodoh. Mengapa, ya? Sebab pertama, gelombang hijau dulu maksudnya PAS menembusi kubu-kubu kuat PH dengan BN di PRU 15 dan di PRN 6 negeri, ya. Itu maksudnya gelombang hijau. Maknanya kalau kamu tidak ada kemampuan untuk menembusi, sekejap ya, kalau orang kurang ajak saya blok. Alright, awak tidak boleh menembusi kubu kuat, ya, orang lain, jangan kata awak ada gelombang hijau. Faham? Okey? So itu pertama, ya. Sebab kalau dulu bila PRN Johor 2022, PAS dapat 2 kerusi kot, Bersatu dapat 1 atau something like that lah, Perikatan dapat 3. Mereka kata, oh, itu sebab masa tu belum ada gelombang hijau. Kalau PRN Johor 2022 diadakan serentak PRU 15, disebabkan gelombang hijau, mesti Perikatan dapat lebih banyak kerusi. Itu hujah Perikatan Nasional. Itu hujah Laskar yang sama. So, ikut logik itu, kalau sekarang Perikatan gelombang hijau tu wujud, maka semestinya kita akan melihat lonjakan daripada 3 kerusi mungkin 10 kerusi ke berapa. Ya? 8 kerusi pun cukup. Mereka dapat telur ayam.
Ini menunjukkan penolakan Melayu Islam terhadap PAS. Ya, Bersatu tak sah cerita. Kita tahu Bersatu akan hangus. Saya tahu Bersatu akan hangus. Tapi gelombang hijau tidak wujud. Yang lebih penting lagi, berdasarkan data pilihan raya yang saya dah baca, dan juga persepsi awal, bukan hanya gelombang hijau tak wujud, sudah ada pengaliran besar-besaran undi Melayu kepada UMNO. Maknanya penolakan terhadap PAS. Ini bukan cerita lagi tak ada gelombang hijau. Gelombang hijau memang sah tak wujud. Tetapi sokongannya sedia ada yang pada tahap sebelum gelombang hijau pada PRN 2022 itu pun sudah merosot. Ya. So, mengapa benda ni boleh berlaku? Ini benda ni yang merapu ni, saya kalau nak datang ke Facebook saya, jangan merapulah. Saya block terus. Ya. Okey. So, bila ya orang tanya, saya secara konsisten dari dulu beritahu perjuangan PAS sudah tersasar. Saya beri awak logik ya. Majoriti pengundi sasaran umur dia 39 tahun ke bawah. Dia hampir 50% ke 50% ya. Ya. Okey. Now, awak PAS bertanding 11 kerusi. Okey, awak selalu canang ya isu-isu menerusi kacamata kaum. Ada kalanya perkauman. Okey. Agama bangsa. Tapi awak terlalu khusyuk dengan perjuangan itu. Ada kalanya benda yang dicanang, diwar-warkan, diperjuangkan itu atas kebimbangan semata-mata, atas kecurigaan semata-mata, atas dasar waspada terhadap DAP semata-mata. Tidak ada sebarang bukti yang disajikan yang menunjukkan ini memang ancaman kepada Melayu ke, ini DAP memang ancaman kepada Islam ke, apa ke. Bukti-bukti tidak ada, ianya serangan semata-mata. Sudah lama orang disajikan dengan serangan-serangan yang tidak bersandar fakta yang disajikan. Dan orang-orang muda ni, dia pun dengar saya. Dia pun dengar saya. Ada orang ambil live saya, orang viral, dia pun dengar saya. Okey. Jadi, bila orang macam saya sajikan bukti, okey, contohnya isu URA, PAS putar belit. Ini sebabnya dia putar belit. Okey, mereka dengar. Mereka ni bukan pentaksub tau. Sampai bawah umur 39 tahun boleh pentaksub. Untuk jadi pentaksub, penyokong setia, ia makan benda masa yang lama. Ianya lebih kepada orang veteran. Mereka bukan pentaksub. Jadi, mereka sanggup dengar pemimpin PAS, tapi mereka bukan macam pentaksub. Kalau pentaksub, pihak lawan cerita yang bertentangan, mereka tutup minda. Tapi oleh kerana mereka bukan bertaksub atau ada kesetiaan lampau terhadap PAS, bila contohnya saya bercerita atau Anwar bercerita atau Zaid bercerita, mereka dengar juga. Mereka tak tutup minda. Dan bila kita sajikan fakta dan buktikan PAS telah putar belit ke fitnah ke mereka macam ni ke macam tu, mereka dengar dan mereka buat perbandingan. Sekali, dua kali, banyak kali. Persepsinya PAS ini dia tak ada isu. Dia cuma pak serang. Dia cuma memainkan isu agama, bangsa dan negara, dan dia tidak ada cadangan-cadangan penambahbaikan dan sebagainya, dan banyaknya putar belit. Jadi awak sebenarnya menggunakan perjuangan lapuk atau strategi lapuk untuk cuba mempengaruhi, dan saya berani kata kadang-kadang hasut minda pengundi untuk sokong awak. Walhal awak tidak faham pengundi sasaran. Sekarang masa dah berubah, zaman dah berubah, pengundi sasaran dah berubah. Itu mungkin zaman pengundi veteran dulu-dulu, mereka boleh. Tapi sekarang jumlah mereka makin berkurang. Mereka kalau veteran dah petaksub ke, yang ada setiaan lampau, awak hadis setakat keluar fatwa ke apa ke, mereka dengar, mereka terima. Tak payah bukti-bukti apa semua. Kalau pihak lawan cerita yang bertentangan, mereka tutup minda, tak mau dengar. Itu bolehlah zaman dulu-dulu. Sekarang ni benda tu tak boleh lagi. Ya. So mereka tidak faham pengundi sasaran. Ya. Jadi saya dah beritahu dari dulu, awak akan kecundang.
Dan saya juga telah beritahu kepada anda semua, PRN Johor ni akan membuktikan semalam. Ya, pergi YouTube Regi J. Siriat-Taudin, rujuk video semalam. Jangan kata sekarang je saya cerita. Sebelum PRN saya cerita, ia akan membuktikan dua perkara. Pertama, gelombang hijau sudah tidak wujud, dan yang lebih penting lagi, kedua, sudah ada penolakan Melayu Islam terhadap PAS. Dan kita sudah lihat penolakannya. Saya akan buat analisa pertama pada pukul 3 atau 3.30, nantikan analisa tersebut, ya. Tapi secara sudah ada penolakan, ya, PAS. So Melayu Islam kembali kepada UMNO, ya. Dulu depa salahkan UMNO, depa kata UMNO lah yang anti penyatuan, ya, sebab UMNO tak mau jadi sebahagian dari Perikatan Nasional, walaupun sebenarnya PAS khianat UMNO, ya. So kemudian depa tolak UMNO, depa pergi ke hala PAS dan Bersatu. Tapi lepas itu dalam 3 tahun ni depa tengok PAS dengan Bersatu berkecamuk, tikam menikam, pijak berpijak, gaduh macam anjing dan kucing dan macam-macam lagi lah. Ini bukan penyatuan, ini lubuk perpecahan. Kononnya nak satukan Melayu. Tapi pengundi sasaran, pengundi muda bukan bodoh. Awak ni orang terakhir yang perlu perjuangkan penyatuan. Mereka lihat dekat UMNO, harmoni saja, rumah bangsa. Of course lah undi Melayu Islam akan mengalir kepada UMNO. Jadi saya dah beritahu pentaksub, kamu akan hampa sebab naratif media sosial dipengaruhi oleh PAS dengan begitu hebat. Persepsi di media sosial amat berbeza dengan realiti di lapangan. Hari ini kita sudah lihat, saya bercakap benar. Itu persepsi yang dimainkan oleh PAS di media sosial, tak kira lah PAS sendiri ke. Macam Hadi kata, Hadi hari itu kata, oh orang makin tolak UMNO semua, ya. Atau pemimpin ke, aktivis ke, persepsi di media sosial ni semuanya merapu, realiti amat berbeza. Dan bila awak berdepan realiti, awak akan hampa, ya. So kemudian startlah mereka Laskar masuk dengan naratif merapu. Oh, ini kubu kuat BN. Kalau ada gelombang, tak kisahlah kubu kuat siapa, ya. So PAS sudah jatuh. Bukan hanya tidak ada gelombang hijau, PAS ditolak, ya. Itu realitinya. UMNO makin diterima. Okay, saya baca beberapa komen dan saya berjanji pukul 3 saya akan sampai dengan analisa. Nah, ada sedikit berkenaan dengan parti-parti lain. Contohnya PH, dia daripada 12 ke 13 kerusi, dia jatuh kepada 8 kerusi. PKR dia maintain. Tapi DAP dia jatuh 4 kerusi. MCA meningkat 4 kerusi. Daripada 4 dia jadi 8. Jadi ada pengaliran undi Cina kepada MCA. Itu satu perkara yang menunjukkan orang Cina terbuka kepada menyokong Barisan Nasional, iaitu MCA. Itu pertama. Tapi DAP masih kekal, Pakatan masih kekalkan 8 kerusi. Barisan Nasional menempuhi kejayaan besar, ya, iaitu 48 kerusi, jauh lebih besar berbanding dengan PRN 2022, ya. Jadi kejayaan ini menunjukkan jika MCA ada peluang untuk bertanding, dan rupa-rupanya MCA telah buktikan bahawa jika barisan bertanding solo dan MCA dapat bertanding lebih banyak kerusi, MCA ada peningkatan. So itu satu perkara yang telah kita lihat dari sini. Dan saya berharap lepas ini Barisan Nasional walaupun majoriti besar, selesa, dia tak perlu sesiapa untuk bentuk kerajaan negeri, tapi saya berharap pertimbangkan kerajaan perpaduan di Johor. Okey, tapi itu saya sahajalah, ya. Okey. So PHBN ni awak boleh rujuklah, saya akan buat analisa. Tetapi yang penting, yang paling penting dari pilihan raya ni ialah dua benda. Pertama, gelombang hijau sudah lama tidak wujud, dan yang kedua, sudah ada penolakan besar-besaran oleh Melayu Islam kepada PAS. Ramai Melayu Islam telah kembali kepada UMNO. So nantikan analisa awal saya pada pukul 3 pagi, ya. So saya akan baca beberapa komen. Tebejai, sangat setuju tuan sebut banyak kali sebelum ini. Tepat jangkaan tuan. Ya, pergi ke YouTube sementara menunggu analisa saya, rujuk live saya malam semalam. Pendek je. PH macam mana tuan? Okey, saya dah sebut tadi. Gelombang hijau jadi gelombang gelombang hijau jadi gelombang hijau. Sebenarnya gelombang hijau kira jadi gelombang biru lah. Tanya kepada Barisan Nasional. Okey, bla bla bla. Okey.
banyak komen lah. Kau okey, diam berisi sepi. Kau koyak ke? PAS tak kisah. Awal-awal minta orang PAS undi BN. Okey, ni saya, bila awak tak setuju dengan saya tak apa. Tapi bila hina, saya blok lah. Okey. Mereka akan masuk lah Laskar. Awak koyak ke? PAS memang dari awal itu semua kenyataan bodoh. PAS bertanding 11 kerusi dan dia nak menang 11 kerusi itu. Malah saya syaki PAS menjaja naratif bahawa awak di kerusi-kerusi perikatan tidak bertanding, awak sokong calon UMNO sebab PAS nak cuba tunjuk, PAS dah tahu sokongan Melayu berada bersama UMNO. Ya, PRN ni telah buktikan UMNO tidak perlu PAS. PRN ni telah buktikan UMNO tidak perlu PAS. UMNO menang besar bukan sebab PAS minta orang dia sokong UMNO. UMNO menang sebab orang tolak PAS dan ini terbukti di kerusi-kerusi yang ditandingi PAS. Ya. So saya syaki PAS tahu UMNO ada kekuatan, sebab itu dia sebut kita sokong UMNO jadi kerajaan. Dia harap di kerusi-kerusi yang dia bertanding sekurang-kurangnya orang UMNO sanggup sokong calon PAS. Ya, tapi pilihan raya ni telah buktikan UMNO tidak perlu PAS. Malah PAS ditolak orang Melayu. Jadi nak kata PAS memang harap benda itu semua merapu lah. Jangan buat kenyataan bodoh. Ya. Alright. Okay. So, kalau jangan masuk tempat saya dan hina. Ya. Kalau tak setuju tak apa, saya tak. Kalau UMNO tak ada, Anwar tak jadi PM. Ya, betul. PAS yang bantu menangkan BN, tapi PAS yang bersatu yang hilang ke semua kerusi padan muka. Sebenarnya PAS tak bantu menangkan BN. Menerusi 11 kerusi yang ditandingi PAS tak bantu. Memang ada penolakan Melayu terhadap PAS. Itu faktanya. Ya? Alright. So, tunggu analisa saya pada pukul 3 pagi. Ya. Saya janji saya akan buat analisa yang awak pasti akan dapati menarik. Ya. Dan saya nak ucapkan tahniah kepada kedua-dua Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Ya. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.